Klip automotif yang tular ini mengubah seorang gadis biasa menjadi bintang dalam talian. Dalam video kurang 2 minit, dia mempamerkan kemahiran hebat hingga menarik perhatian jutaan penonton dan mengubah hidupnya sekelip mata. Mari kita lihat video TikTok viral yang sebenar. Hai semua, nama saya Syarmini. Hari ini saya nak terangkan tentang satu benda kecil tapi penting dalam kereta, iaitu oxygen sensor ataupun kita panggil auto sensor. Untuk lebih lanjut, mari kita masuk dalam video. Apa itu oxygen sensor? Oxygen sensor ialah sensor yang terletak pada exhaust system. Tugas sensor ini adalah untuk mengukur kandungan oksigen dan gas pada exhaust dan send data tersebut ke ECU. So ECU boleh tahu campuran minyak dan udara dalam enjin tu betul atau tidak. Fungsi utama oxygen sensor, secara ringkas, auto sensor ini bantu kereta kita untuk menjimatkan minyak petrol, kurangkan pencemaran dan pastikan enjin kita berjalan lancar. Ada banyak masalah akan timbul kalau kita tidak baiki oxygen sensor kita. Kalau dibiarkan, enjin boleh jadi tak efisien, catalytic converter boleh rosak dan kos repair akan jadi lebih tinggi. Cara untuk selesaikan masalah ini, biasanya mekanik akan scan kereta pakai OBD scanner untuk scan masalah, dan auto sensor boleh dibersihkan atau diganti bergantung pada keadaannya. Harga pun bergantung pada model kereta, tapi lebih baik repair awal sebelum rosakan komponen lain. Itu saja ringkasan saya tentang oxygen sensor. Simple tapi sangat penting kan untuk prestasi dan penjimatan minyak. Kalau video saya ini membantu, jangan lupa drop like and comment. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Saya Syarmini Welaida. Ciao.